Kita potong sikit. Nak buat piping. Potong pun pakai grinder bagi bersih Okey, yang ni kita nak sambung pipe. Terus sana. Nak buat kepala pipe sana. Kita buat satu persatu lah, sikit-sikit. Hari ni datang awal pagi. Kita buatlah benda ni. Suka tak suka kena buat. Apa sebab? Sebab kita nak kemudahan, keselesaan piping. Okey. Ini penting. Kalau ni tak ada, air keluar. Okey. Ni. Lepas tu, pastikan dia masuk mengikut sasaran. Oh, yang ni tak diketatkan lagi ikat. Dan ni ni satu tips kena faham, yang ni kalau nak ikat jangan sampai ketat, sebab produk zaman sekarang ni plastik ni dia tak kuat, dia boleh patah ni. Okey, saya cakap sebab saya dah buat, memang dah berlaku. So bolehlah sikit-sikit kita ketatkan, tapi jangan terlalu ketat. Jangan sampai kita tak puas hati dengan tahap ketat dia. Nak ketat, lama-lama bocor lah, patah. Okey, sama sana pula. Ni dia punya buah. Sekarang buat elbow situ. Ini apa, plumber tak profesional lah. Tapi okey lah kan, daripada tak ada. Ini kita ikat, jangan terlampau ketat. Nanti terlampau ketat dia boleh patah. Lepas tu nanti yang ni kita buat pasang. Atas ni ada kepala pipe, tapi ni kena potong lagi lah ni. Dia panjang sangat ni sampai ke atas lah. Kan? Okey. Okey, cepat, dah panas. Apakah peralatan yang kita guna? Untuk memotong dengan cepat kita pakai ni. Grinder. Lepas tu pisau ni nak recinkan permukaan dia. Grinder dia pun boleh guna je. Lepas tu tu benda tu dan karkas yang kita gunakan. Pasanglah. Okey. Ni pemasangan penyambungan L. Itu ni. Yang salah lah. Salah. Ni terbalik. Terbalik pasang. Macam tu. Alright. Salah. Sekejap. Ini pun ni betul, okey dah. Betul dah. Bagi rapat sini, ditolak terus masuk dalam ni. Okey, itu dia. Pasang elbow. Okey. Kasih ketat. Kasih kemas-kemas. Dah ngam. Okey. Telah pasang air. Tu pipe pak. Kan. Dapatlah sirang-sirang pokok kat sini. Ni pokok apa ni? Pokok macam nama hati Pokok anggur ni. Daripada mana? Pokok anggur ni daripada sini. Dapatlah sirang pokok anggur. Tapi air dia macam tu lah. Taklah laju sangat tapi still okey.